Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberitahu berkaitan etika pakaian penjawat awam di Malaysia. Tahukah anda, penampilan seorang penjawat awam bukan sekadar soal fashion tetapi melambangkan imej, profesionalisme dan integriti perkhidmatan awam Malaysia. Jom kita lihat etika pakaian yang betul. Menurut MyPPSSM Ceraian UP 723, setiap penjawat awam perlu berpakaian kemas, sopan dan sesuai semasa menjalankan tugas. Penampilan yang baik mencerminkan disiplin, meningkatkan keyakinan orang ramai serta menjaga imej organisasi kerajaan. Bagi pegawai lelaki, pakaian seperti baju Melayu lengkap, kemeja berlengan panjang, batik, bush jacket atau suit yang kemas adalah digalakkan mengikut kesesuaian tugas. Manakala bagi pegawai wanita, pakaian seperti baju kurung, kebaya, batik, baju korporat, suit atau pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah dibenarkan. Selain itu, setiap penjawat awam hendaklah sentiasa memakai tanda nama ketika bertugas bagi memudahkan urusan orang awam. Terdapat juga beberapa perkara yang perlu dielakkan seperti memakai pakaian yang tidak kemas, mewarnakan rambut dengan warna yang tidak sesuai, mengikut gaya rambut yang keterlaluan, berjanggut atau bermisai yang terlalu panjang serta memakai aksesori secara berlebihan. Semua ini boleh menjejaskan imej profesional seseorang penjawat awam. Kesimpulannya, etika pakaian bukan sekadar mematuhi peraturan tetapi mencerminkan nilai integriti, profesionalisme dan rasa hormat terhadap organisasi serta masyarakat. Penampilan yang kemas akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap perkhidmatan awam. Jadilah penjawat awam yang berintegriti bermula dengan penampilan yang profesional. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan kongsi video ini.